sahabat-sahabat dunia akhirat, sahabat-sahabat kita pergi kuliah, sahabat-sahabat kita pergi kelas, sahabat-sahabat buat sedekah ramai-ramai, buat amalan baik ramai-ramai. Sahabat-sahabat ni dia boleh tarik kita pergi syurga. Jadi that's why kita kena cari sahabat-sahabat yang mana dia banyak ingatkan kita tentang akhirat. Tapi kadang kita tak suka sahabat yang suruh kita solat mak leceh lah dia kan. Tapi sebenarnya dia tunjuk kita benda yang bagus tak? Benda baik. Kadang kita sahabat yang bagus ni, kadang kita menyampah pun ada. Kali saya tengok dia rakaat pertama tak habis. Dan saya bilang, oh Masya Allah, dia maksudnya dia ni solat, dia rasakan kemanisan solat. Sampai dia solat tahajud. Saya nak solat habiskan cerita. Dia tak, dia solat, dia punya rakaat tu lama. Jadi saya boleh tengok dia, Masya Allah, dia memang sahabat dunia akhirat lah. Sejak daripada tu, dia kalau kejut saya tahajud ke apa, saya macam Alhamdulillah lah, Allah kirimkan dia sebenarnya. Kita yang malas nak solat. Jadi Alhamdulillah memang kawan-kawan yang baik. Dia tegur kita, dia boleh bawa kita dan masukkan kita, tarik kita masuk syurga lah. Jadi kita kena ada banyak kawan-kawan macam gitu. Sahabat ke jannah. Siapa boleh maafkan manusia lain, aku maafkan dia. Masya Allah. Maknanya lagi besar sebenarnya Allah akan bagi pada kita. Syarat apa? Memaafkan orang lain. Rupa-rupanya macam ni konsep dia. Semua perkara yang datang hidup kita, semuanya dengan aturan Allah. Bahkan orang yang menyakiti kita itu pun dengan izin Allah. Betul tak? Kalau Allah tak izin, dia tak akan sakiti. Lidah yang cakap buruk pasal kita tu pun adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, lidah tu tak akan fitnah kita. Bila Allah izinkan dan benda tu menyakiti kita, sebenarnya Allah sedang menjawab kita punya doa. Doa apa?